Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Miss Hanimi Pelahu Sanggut di Kuala Kedah. Ni hang Johor mai. Okey, ini adalah unboxing sabun untuk bladder. Okey, nama dia Better Soap Pepper. Wangi. Wangi tu. Just look at dia. Kita tengok. Memang bau dia sedap. Bau dia sedap. Bau dia sedap ni. Bau dia sedap. Bau dia sedap nice. Memang bagus. Untuk baby memang sesuai. Dia ada blue atomic dengan pink gloss. Ni pink gloss satu, blue atomic saya beli dua. Boleh bawa pergi travel mana-mana. Itu sahaja. Bagi kita sekejap Okey, bagi kita yang awak dah ujikan setiap insan dengan satu ujian, Allah bagi musibah untuk kita berfikir sebenar. Apa sebab Allah bagi kita ujian? Kenapa Allah bagi ujian? Saya diuji dengan satu di betis saya, di kawasan betis saya kena kurap dan eczema. Saya berbantang sibuk selama sebulan. Tak boleh makan sibuk, berbantang. Orang lain boleh sedap-sedap je makan sibuk. Saya kena bantang. Sebab waktu tu saya termakan, berpuncanya mak saya masak nasi lemak. Nasi lemak kan ada sambal udang kan. Makanlah sambal udang. Waktu tu masa tu Yasin mak saya. Saya pernah ngadu lah kat keluarga mak saudara saya lah, kakak kawan yang kita dapat masa dari awal lagi dekat G lah ngadu. Lepas tu dengan G dan saya ngadu, ni ada orang kata macam ni. Kata orang kalau benda yang macam saya sebab kena kurap. Sebab kadang-kadang kita bila kita basah kita tak nak elok, tu jadinya. Lepas saya guna, sekejap saya nak tunjukkan satu krim. Lepas saya guna krim ni, alhamdulillah sudah elok. Ni satu krim ni tak buka lagi. Okey, ni krim yang kedua baru saya bakar sikit. Tak habis lagi. Thank you Kak Lincino atas kata-kata yang memberangsangkan. Baidong ni adalah untuk kulit siapa yang gatal atau eczema, boleh try guna produk Bayi Yalong. Take one, buy one take one, harga dia RM10. Buy two take one, harganya RM25. Sorry, siap promote ni, minta maaf. Itulah bagi saya. Bila kita dah kena satu yang ujian yang Allah bagi, kita kena kita kena muhasabah. Apa Allah bagi? Kenapa Allah bagi aku macam ni? Kenapa Allah bagi aku? Kita kena baiki sesama insan. Kita kena baiki sesama ahli keluarga. Lepas tu kita kena hubungan silaturahim sama baikkan hubungan silaturahim di antara keluarga. Lepas tu bagi kita, macam saya pun ada kesilapan, saya dulu berlaku. Tapi bila kita berubah, kita akan jadi seorang insan yang untuk muhasabahkan diri kita. Kita fikir dulu saya memang kepada menurun, tak akan fikir orang buat aku akan buat orang.
Tapi bagi sekarang ni, ada satu tadi kata-kata di pagi hari tadi, tanya Ustaz adalah Ustaz Aminul Amin. Dia tanyalah Ustaz tiga-tiga, dia kata, biarlah orang buat kita jahat sekalipun, tapi kita balas dia dengan kebaikan. Sekarang saya ke arah kepada kemotivasian dan ke arah kepositifan. Sebab bagi saya, tengok, wallpaper dinding saya warna apa? Hijau. Hijau melambangkan ketenangan. Sebenarnya waktu tu pending saya nak warna grey. Fikir-fikir warna grey ni kan aku macam dalam kekelapan. Dan nanti jadi anxiety balik atau tuition balik. Oh, tak apalah, aku ambil warna hijau. Warna hijau warna alam. Dan itu warna ketenangan. Lepas tu ada satu benda yang kakak saya bagi saya, iaitu lavender. Lavender untuk supaya kita punya emosi tu stabil dan tidak akan marah. Dan saya waktu tu masa bila ada orang tu belum bercakap banyak-banyak, saya ambil duit sikit lavender bagi dia. Jom. Hanya apa itu? Hari Ahad tu dia terbangun lewat gara-gara lavender. Lavender tu akan menyebabkan kita tidur nyenyak. Sebab dia akan bagi kita tenang dan akan memudah kita untuk terbangun terbabas. Kalau kita boleh, macam kalau kita rasa boleh ibadah, okey, kalau kau guna lavender tu, engkau ambil lavender sikit, engkau letak kat leher ke, letak kat telinga ke apa, tapi engkau kena tidur dalam pukul 10. Janganlah engkau tidur 11, 12, 1. Confirm akan bangun pukul 8 pagi. Kalau kau tidur pukul 10, dia akan bangun dalam pukul 4 atau 5. Itu adalah esok yang baik. Kalau pukul 11, dia akan bangun antara 5 hingga 6. Itulah saya punya cara. Lepas tu, saya tak ada rehat apa-apa. Selepas kita dah bangun, kita bersihkan diri, kita ibadah, bersihkan diri dan makan makanan yang bersesuaian, dan kita beribadah. Dan selepas tu proses untuk buat kerja macam saya jenis basuh kain dan jemur kain. Tu saya basuh kain dan basuh baju, tapi mesin yang turun basuhkan, dan tinggal untuk jemur kain saja. Itu bagi saya. Bagi saya, prinsip saya ni senang. Kalau saya, jenis saya beli makan, senang je. Simple in the simple. Okey, saya sarapan saya akan sarapan pagi saya minum Holik saja, tukar-tukar Holik dengan biskut. Biskut tu pun 2 paket. Tengah hari saya tadi makan biskut dengan kek bodoh tu. Lepas tu saya minum air masak je. Ni mak saya suruh saya makan lagi, saya tak akan makan. Sebab apa kata orang kata, jaga-jaga. Selepas kata, bagi saya, benda tu apa yang orang dah pernah kena, kita kena, memanglah kita berhati-hati. Tapi engkau jangan mendoakan orang itu ikut jejak engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bagi sebuah kutu sihat. Macam tu. Contoh macam tu. Ajar aku, ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah seorang ini insan yang rajin buat kerja, rajin mengemas. Macam tu. Contoh, kita doa kepada